Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi macam biasa geng. Macam hari tu aku cakap aku progress nak buat tempat masak air aku tu. Aku dah sampai location dia geng. Dekat sana locationnya. Kita nak ambil kayu batang ni, kalau orang panggil batang gelam kita boleh serang dalam dia, kita ambil dalam 20 batang, lepas tu kita bawa balik geng. Korang stay tune tengok video aku. Okay. Okay, kita bermula dengan ambil kayu geng. Bacalah apa pun tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbal alamin. Harap-harap perjalanan kita ambil kayu mudah lancar ya geng Kita teruskan misi kita. Nak mencari kayu, progress tempat masak air aku. Sama nak masak raya nanti geng. Sebab korang tengok berair geng, kita payah melintas. Kita melintas sebelah sini di dalam kita apa yang ambil kat sini, dalam semak ni kayu banyak. Sebab jalan ni dah ada orang buat, kita ikut je. Motor aku tinggal kat sana geng, jauh kat sana Sebab masalah sini tak ada tempat parking geng. Ini jalan sempit, nanti korang nak lalu susah. Kita kat mana? Kat sini tadi. Tapi kalau boleh ke? Kalau kita parking kat sini boleh motor. Mana tempat dia tadi Tempat ada orang lalu. Dalam geng parit ni aku dah ukur. Aku ukur kedalaman ni tadi dalam geng. Kalau campak saja mati geng. Ni macam ni. Ada orang buat laluan ni. Kita tengok kuat lagi tak. Alhamdulillah kuat lagi. Kita boleh ikut lagi. Kita nak menyeberang ke sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bergair geng. Kita ambil yang ni geng. Macam ni ikut Tak payah ambil orang besar geng. Ni pun alhamdulillah dah. Banyak geng kayu. Cantik-cantik weh. Okey Ni macam bengkok sikit geng. Ni kita baling ke sana geng. Tu. So cari yang tegak-tegak. Sini banyak orang cari kayu buat tiang pagar geng. Kalau kau boleh nampak lah kan. Mesti nampak lah kan. Tapi tak macam tak tegak, tak banyak, tak itu sangat tak lurus. Boleh lah geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kulit ni tebal geng kayu ni. Mantap bosku.
batang. Kayu kulit tebal geng. Kayu ni. Allah. Bongkok-bongkok. Nak ambil yang besar sikit geng. Macam ni. Kayu dia kecil dalam. Besar juga kayu dia. Kulit dia nipis je. Okay lah geng. Tapi memang korang tengok memang banyak kayu ni kan. Sama je. Kayu dia lembut je. Satu, dua, 4, 5, 6. Tujuh. Kita cari 20 batang. Tujuh. Mantap geng kayu dia. Lembut. Aku tak pernah tebang pokok gelam ni geng. Setiap aku tengok je tak pernah tebang. Batang dia lembut. Tapi dia tahan air Nampak? Wayu. Syok tebang dia. Macam ni kecil sangat geng. Macam ni boleh. Yap. Macam ni lah proses ni geng. Buat kayu ni memang mantap geng. Senang nak mencari kalau kat rumah aku ni geng. Macam-macam aku boleh buat dengan kayu ni.
Buat pondok lah, buat apalah. Nak progress senang kali ni. Banyak pula tu, lurus je kan. Maksudnya kita nak bawa balik, kita pikul kan payah. Mungkin aku nak buang kulit dulu kan kat tepi jalan. Jadi kita bawa tu taklah berat sangat. Oh ni terbang pakai sensor geng. Kayu lah lembut pun dia orang pakai sensor ya. Macam ni besar sikit ni. Ah.